Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Sultan Mahmud Keempat, Kota Baru, untuk perlawanan ke-12 di antara pasukan Kelantan WTS FC menentang pasukan Kelantan Red Warriors FC. Muhammad Sazwan Yusof, Ahmad Nazri Muhammad, Wan Zahrul Nizam, Wan Zakaria sebagai ketua pasukan untuk malam ini. Muhammad Aiman Yusof, Muhammad Haikal, Muhammad Amirul Syafiq Cik Soh, pemain yang boleh dianggap senior dalam pasukan. Muhammad Nazrin Nawi juga antara kesebelasan utama pada malam ini selain simpanan untuk pasukan Kelantan Red Warriors. Syafiq Afifi sebagai penjaga gol, Muhammad Rafi Syafiq, Wan Muhammad Mazwan, Faris Muhammad, Wan Muhammad Mul Hasan dan Nid Muhammad. Nazrin Nawi akan memulakan sepak mula untuk pasukan WTS FC. Depan wisil dari pengadil. Kelantan Red Warriors pastinya mahu memberikan segalanya, Faiz Messi kepada Embarga. Embarga masuk ke dalam. Embarga satu rembatan, hampir membuahkan hasil. Kesilapan pemain pertahanan pasukan WTS FC hampir memberikan gol pertama. Ada sedikit sentuhan daripada Sazwan Yusof, hampir membuka jaringan untuk gol ke-12 untuk pasukan Kelantan Red Warriors. Ada lagi peluang. Fazli Ghazali beri kepada Faiz Messi. Embarga cantik gelecekkannya. Embarga, iya, setelah peluang tadi hilang, ini peluang baru untuk anda Embarga. 13 gol untuk Liga A1 Semi Pro untuk musim ini. Fakta tidak pernah menipu. Ia adalah kejutan ataupun ini adalah anugerah untuk pasukan Kelantan Red Warriors memperoleh pemain import yang sangat berkaliber. Inilah satu kesilapan dari pertahanan pasukan Kelantan WTS FC, memberi ruang kepada pemain serangan pasukan Kelantan Red Warriors, membuka peluang pada minit kedua untuk perlawanan kali ini. Disinilah mulanya. Benang Embarga menyudahkan peluang itu. Muhammad Ashraf Zulkifli, ya, amat bahaya jika tidak dikawal pemain ini. Tidak pernah membuat skes begitu kerana perlawanan dengan Kedah tempoh hari. Oh, bahaya. Kali ini Embarga dapat ke Fazli. Fazli membawanya dan mencoba. Fazli, gol kedua untuk pasukan Kelantan Red Warriors. Itu dia hasil bantuan gol daripada Embarga sekali lagi, memberikan peluang itu kepada Fazli Ghazali untuk menambah busanya, untuk menambah rencah, untuk menambah segala-galanya untuk pasukan Kelantan Red Warriors memperoleh gol kedua untuk perlawanan pada malam ini. Lagi kesilapan yang dilakukan oleh pertahanan pasukan Kelantan WTS FC yang memberikan ruang itu, memberikan peluang itu kepada Embarga. Terus yang melancarkan atau meluncurkan bola itu kepada Fazli Ghazali untuk meletakkan Kelantan Red Warriors 2 di hadapan. Lakukan satu rembatan deras. Ya, cuba Lasip Sazwan Yusof sekarang ini. Kelantan WTS percubaan daripada Amirul Syafiq. Dari tengah dia menggelecek 2-3 pemain termasuk Latif Suhaimin, lalu merembatnya kencang. Nasib Amin Faisal lebih bersedia. Yang minat main ini sebenarnya, yang punya skill yang bagus. Dan kali ini Aiman Rizwan muda, Iskandar Shah sebenarnya. Saya tidak tahu apa yang niat dia sebenarnya, tetapi itu adalah gol dari Iskandar Shah.
Mungkin dia nak melakukan satu lorongan penerakan. Ya, usaha tanda kejayaan betul Mancadah. Ia melakukan larian demi larian. Di sinilah mulanya satu lorongan cantik daripada rakan. Dia hadir dan satu ada tampanan daripada pertahanan pasukan Kelantan WTS FC. Di sinilah mulanya pemain 55. Ada sikit saja daripada Haikal Hafiz. Dan kali ini Rizwan Muda kepada Fazli Ghazali. Terus naik ke atas Ashraf. Satu tendangan libas yang dilakukan. Dan kali ini Faiz Messi, Faiz Nasir, masih lagi Faiz Nasir. Gol keempat untuk pasukan Kelantan Red Warriors. Betul lah orang kata dia ni Messi. Gerakannya sangat-sangat licik, sangat-sangat cantik. Ia menggelincir 2-3 pemain dan tenang saja menyudahkan peluang itu untuk gol keempat pasukan Kelantan Red Warriors. Di sinilah mulanya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ia seakan menari dengan bola. Itulah teknik yang menarik yang ada pada pemain ini. Sangat berkesan untuk pasukan Kelantan Red Warriors ketika ini. Embarga mencari Ashraf. Embarga sekali lagi. Double shot yang dilakukan oleh pasukan Kelantan Red Warriors. Di sinilah mulanya satu rembatan daripada Ashraf. Ditepis oleh Sazwan dan hadir lagi Embarga untuk memberi sedikit tekanan kepada Sazwan. Iskandar Shah dan kali ini 2 lawan 3. Embarga masuk ke dalam. Embarga masih lagi Embarga. Lepas Embarga satu percubaan. Embarga. Saya tidak tahu apa rahsia pemain ini. Dia tenang dari seakan-akan menari dengan bola. Teknik yang dilakukan itu. Anda membuatkan saya terkaku. Di sinilah 4 pemain mengejarnya. Semuanya tak lepas. Dan satu rembatan yang dilakukan itu adalah peluang yang terhidang, peluang yang menarik, atau peluang yang disudahkan melalui satu rembatan mudah untuk menewaskan Sazwan Yusof. Embarga akan mengambil sepakan sudut ini. Ada kemungkinan terus ke dalam gol. Embarga ditanda masuk. Mazwan Cik Mat meletakkan Kelantan Red Warriors 6 gol di hadapan. Masuknya beliau bukan saja-saja. Ia meletakkan satu tekanan yang sungguh benar-benar tekanan kepada pasukan Kelantan WTS FC. Di sinilah Embarga melakukan tugas yang sangat cemerlang. Mazwan Cik Mat seakan melompat tinggi, seakan terbang sebentar tadi. Ini Faiz Nasir masuk. Faiz Nasir mencari Mazwan. Lorongan cantik Mazwan kepada Rafi masuk. Tepis dikeluarkan oleh Sazwan. Masih bernapsu Kelantan Red Warriors mencari jaringan Khairul Rizam. Amirul Syafiq datang untuk membantu. Amirul Syafiq
berhadapan dengan Latif Suhaimi. Latif lepas Amir Syafiq. Tenang. Barisan pertahanan Kelantan Warriors. Jaga gol pula mengeluarkan bola itu. Rafi Mayakub di sini. Satu rembatan. Tapi Sazwan cemerlang untuk menepis bola itu. Kepada Nazmi. Nazmi Haikal. Balik pada Syafiq. Syafiq dorong kepada Amirul Syafiq. Amirul Syafiq percubaan tetapi terus cemerlang Amin Faisal. Bibik-bibik untuk mendapatkan gol itu sudah ada sebenarnya untuk pasukan Kelantan WTS, tetapi seringkali dinafikan oleh Amin Faisal. Cantik gelecekan yang dia berikan. Rafi Mayakub. Rafi Mayakub. Satu peluang. Dan kali ini Mazwan sekali lagi. Bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Kelantan Warriors. Mazwan. Masuk Mazwan lorong cantik. Mazwan terlepas. Rafi terlepas. Isyah Hiskana terlepas. Dan Rafi Mayakub. Rafi, kunci sudah ada di tangannya. Peluang sudah terbuka luas, tetapi nasib masih tidak menyebelahi Rafi Mayakub. Amirul Syafiq lebih pantas. Tiupan whistle penamat menutup segala cerita di Kota Baru, di Stadium Keramat Kota Baru.